mana pandangan YB tentang lompat parti YB? Lompat parti itu lain cerita lah. Itulah kita tanya yang lain pula. Kita tanya soalan lain pula tu. Dari sudut itu, kalau dia lompat parti dia tak bawa apa-apa kerusi, itu hak dia. Tapi kalau dia lompat parti dia bawa sekali dengan dia kerusi, maka ianya merupakan satu pengkhianatan kerana dia telah menang kerusi itu atas sebab di antara faktornya ialah parti. Satu tindakan yang tidak demokratik kalau lompat parti dan bawa kerusinya sekali. Kerusi, ya. Kalau ini yang saya nak, saya tertarik, saya tanya soalan begini kerana saya nak tanya YB kembali kepada cadangan 16 September 2008. Saya tahu pada waktu itu tujuannya untuk bentuk kerajaan pada 2008 adalah untuk lompat parti. Ya. Apakah itu bukan satu tindakan yang demokratik? Karena pada waktu itu saya tahu juga YB menyokong tindakan untuk lompat parti itu. Ya. Betul. Ya, ianya tidak demokratik pada dasarnya, ya. Tetapi kalau kiranya demokrasi itu sebenarnya diamalkan di Malaysia, maka orang yang berkenaan sebenarnya boleh meletak jawatan